Ini adalah Nubia Air, handphone yang sangat nipis dalam masa yang sama, berkali-kali murah daripada iPhone Air. Baru-baru ni iPhone Air release satu kamera memang nipis betul and harga dia dekat RM5,000. Tapi aku ada satu good news kat korang. Ini phone nipis, harga berkali-kali lagi murah and berpatutan. Ini dia, Nubia Air. Ni phone yang sangatlah nipis, korang tengok Nubia Air. So macam ni lah kotak dia, aku nak tunjuk. So screen dia 6.78 inci 1.5K AMOLED. Dalam masa yang sama, dia punya nipis dia 5.9mm je. And dia juga ada IP68 dengan 69. Menarik tu. Ini korang boleh bawa selam, masuk air, dah tak ada hal. Dust and water resistant. Dalam masa yang sama ada AI juga. So basically inilah kotak dia. Jom aku nak ajak korang unbox sama-sama. First impression. Nubia Air, nampak tu? Nubia Air macam ni. So korang tarik. Okay, kita tolak tepi dulu. Kita tengok apa lagi yang korang akan dapat dekat dalam kotak. So basically datang sekali dengan casing. Korang tengok ni. Ini casing dia. Nice. Sangat nice. Dalam masa yang sama juga, macam-macam macam ni korang akan dapat dalam kotak. Jatuh. USB Type C. Awesome. Ada SIM eject tools. Lepas tu ada warranty card, manual, dan yang paling penting korang akan dapat juga power adapter USB Type C. Now let's unbox the phone itself. Kita uncover. So, Nubia Air. Basically dia punya spek dia 256GB 8 plus 12GB. Meaning a total of 12GB RAM. 20GB RAM. So macam ni lah rupa dia. Ini adalah Nubia Air, handphone yang sangat nipis dalam masa yang sama, berkali-kali murah daripada iPhone Air. So korang tengok macam ni design dia. Nampak? Ni dari atas, dari depan, ini bawah. So korang akan dapat USB Type C, ada lubang speaker, ada tempat masuk SIM. Ini ketebalan dia. Nampak ketebalan dia? So this is it. Macam ni. Menarik. And yang paling penting, ada 3 kamera. Nampak tu? Yang aku boleh nampak sekarang ada 3 kamera. Berbanding dengan iPhone Air yang ada 1 kamera je, tapi Nubia Air bagi korang 3 kamera. Dalam masa yang sama, harga dia way affordable daripada iPhone Air. So aku nak on dulu. At the same time aku nak start testing. So from time to time aku akan lenjan phone ni. And let's say kalau korang ada soalan lagi, korang boleh tanya aku. Macam biasa, let's say kalau korang nak tengok more review daripada Nubia Air ni, jangan lupa stay tune, jangan lupa follow, jangan lupa drop comment below. And what do you think?